Assalamualaikum guys, hari ni aku nak pasang ni motorcycle telescopic rod. Ni lah. Ni untuk dipasang di bahagian belakang lah. Dia datang sekali dia punya rod teleskopik ni. Okey, dan juga dia punya bracket. Ni model Kiwick ya. Okey, ini untuk kita pasang Insta360, action camera, nak pasang bendera pun boleh. Kalau sekarang ni kan nak sambut Merdeka, nak pasang bendera pun boleh. Okey, yang satu bahagian depan aku dah pasang. Ini aku nak pasang di bahagian belakang zone test aku. Okey, dia bagi sekali lah dengan dia punya aksesori ni yang kita boleh pasang juga sekali dengan dia punya Allen key dan skru. Okey, complete set lah. Okey, jom kita buat pemasangan di zone test aku ni. Okey, jom kita pasang. Okey guys, aku dah buat pemasangan lah. Di mana aku pasang dia di bawah rack je lah. Ni skru dia. Dia bagi skru tambahan ni. Dia aku pasang je. Okey, settle. Okey, ini pun dah pasang. Ini just masukkan dari atas. Yang bawah yang ni kita just pusing je untuk ikat dia. Dia akan fit lah. Terus kemas. Okey, settle pemasangan. Sangat-sangat mudah. Betul yang ni dia boleh dipanjangkan lah. Kita panjang dan kita pusing untuk lock. Ini pun sama. Kita panjangkan. Kita tengok ketinggian dia berapa dia boleh pergi. Okey. Itulah ketinggian dia. Boleh pasang kamera Insta360 ataupun action camera di atas, ataupun boleh pasang bendera. Nak pasang bendera pun boleh. Okey, jom kita try pasang box. Okey, ini view kita bila kita pasang box lah. Kau kena adjust lah supaya ngam-ngam dengan box. Ni aku adjust ngam-ngam lah, CP-CP je dengan box. Janji dia tak bersentuh dengan box lah. Dia kuat dia tak bersentuh dengan box. Okey, settle pemasangan dari tepi lah. Okey, kita turunkan dia. Okey, dia akan jadi pendek macam ni. Okey, ni boleh buka. Dan kita pasang kita punya kamera, action camera lah. Insta360 ke, GoPro ke, DJI ke. Okey, settle pemasangan. Kalau berminat boleh tengok di beg kuning. Assalamualaikum.